Ramai orang menyesal hari ini sebab tak beli emas pada harga yang murah dulu. Hari ini mereka menyesal kerana beli sekali yang lepas tu tak beli-beli lagi dah. Kalau tahu lebih awal, mereka akan konsisten sahaja menyimpan kerana yakin simpanan emas ini berguna satu hari nanti. Seperti hari ini, keuntungan emas jauh meninggalkan simpanan di ASB dan tabung haji. Saya kongsikan sejarah kenaikan harga emas bagi 50 gram jongkok emas ini. Pada tahun 2015, 50 gram ini cuma berkadar RM7,500. Pada tahun 2020, 50 gram yang sama telah naik kepada RM11,680. Dan hari ini, 50 gram ini sudah pun bernilai RM31,600. Keuntungan lebih 169% bagi yang beli dan simpan sejak tahun 2020 hingga hari ini. Maknanya, kenaikan harga emas secara purata memberikan keuntungan lebih 30% setahun. Lebih untung daripada ASB mahupun tabung haji. Untung siapa yang simpan awal tahun hari itu, siapa yang tukarkan dividen ASB tahun 2024 kepada simpanan emas. Hari ini nilai emasnya telah meningkat hampir 40%. Jauh meninggalkan dividen ASB 2024 hanya sekitar 5% sahaja. Yang lagi menarik adalah apabila emas di tangan kita ini nilainya terus meningkat, selagi mana harga emas terus meningkat. Simpanan emas tak pernah rugi, asalkan kita beli emas, dapat emas di tangan. Dan jaminan jual balik emas walaupun ketika harga emas tinggi. Elak salah beli emas sebab tak semua emas itu sesuai sebagai pelaburan mahupun simpanan. Kepada anda yang tak mahu menyesal akhir tahun depan, bulan depan siapa yang terima dividen ASB boleh rancang untuk tukarkan sebahagian duit tersebut kepada emas fizikal 999. Boleh klik link bio saya untuk saya bimbing dan saya bantu tuan-puan mulakan tabungan emas dengan cara yang paling mudah.